Oh, Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya membuka mesyuarat lembaga pengarah hari ini. Seperti yang anda tahu, syarikat kita sedang merancang untuk ekspansi secara yang besar-besaran. Tapi prestasi kewangan kita menunjukkan trend yang agak menurun. Kita perlu membuat satu keputusan tentang pembiayaan yang jangka masa panjang dan penstrukturan semula syarikat. Betul CEO. Aliran tunai kita tertekan kerana kos operasi yang meningkat. Kepentingan pembiayaan jangka panjang di sini adalah untuk memastikan kita mempunyai modal yang stabil bagi membiayai aset tetap seperti kilang baru tanpa mengganggu secara jangka pendek syarikat. Berdasarkan data semasa, liquidity ratio kita semakin menurun. Jika kita tidak mendapatkan dana luar, ekspansi ini mungkin tidak berjaya. Jadi kita perlu menilai beberapa pilihan iaitu Islamic Convertible Security, Corporate Financing dan juga IPO. Okay, baik. Mari kita bincang sumber pembiayaan antara IPO dan Islamic Convertible Security. Mana yang lebih baik? Baik CEO, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ialah IPO. Kelebihannya, kita boleh mendapat modal yang sangat besar dan pada masa yang sama meningkatkan imej syarikat. Namun, kos pengampungan adalah tinggi dan kawalan syarikat akan berkurang kerana pencairan saham. Yang kedua ialah Islamic Convertible Security. Instrumen ini lebih fleksibel kerana ia bermula dengan sebagai hutang dan boleh ditukar kepada equity kemudian. Ini membantu mengurangkan tekanan kewangan pada peringkat awal. okey. Dari sudut syariah pula, saya lebih cenderung kepada Islamic Convertible Securities berasaskan kontrak ijarah atau musyarakah. Ia boleh mengelakkan unsur gharar dalam penentuan harga pertukaran saham jika syarat-syaratnya ditetapkan dengan jelas sejak awal lagi. Saya setuju dengan penasihat syariah. Jika kita ambil corporate financing, ia akan menambah beban gearing kita. Dengan convertible security, kita boleh menarik pelabur yang mahukan pulangan tetap pada awalnya dan potensi equity kemudian hari. Okey, jadi keputusan kita ialah untuk mengambil Islamic Convertible Security sebagai kaedah yang paling sesuai untuk ekspansi untuk kilang yang baharu. Okey, sekarang mari kita selesaikan masalah kejatuhan prestasi sedia ada. Kita perlu bincang konsep penstrukturan semula korporat untuk memulihkan kecekapan syarikat. Saya mencadangkan dua strategi utama. Yang pertama ialah debit restructuring iaitu merunding semula jadual pembayaran hutang untuk mengurangkan tekanan aliran tunai. Kedua ialah equity restructuring seperti penerbitan saham atau share buyback untuk menstabilkan struktur modal. Dalam debt restructuring, kita mesti pastikan tiada elemen riba al-jahiliyah, iaitu peningkatan jumlah hutang kerana kelewatan bayaran dan juga pertukaran kontrak mestilah telus. Okey, bagaimana pula dengan teknik pelebusan? Syarikat kita mempunyai unit logistik yang kos penyelenggaraan terlalu tinggi. Itu termasuk dalam divestment teknik Q. Kita boleh menjual unit tersebut untuk mendapatkan tunai segera dan mengurangkan kos tetap. Ini lebih baik daripada mengekalkan aset yang tidak produktif. Adakah kita patut mempertimbangkan penggabungan ataupun pengambilalihan? Mengikut analisis saya, buat masa ni M&A bukan penyelesaian strategik yang baik kerana kedudukan kewangan kita lemah. Syarikat sasaran mungkin akan mengambil kesempatan atas nilai syarikat kita yang rendah. Lebih baik kita fokus pada penstrukturan dalaman dahulu. Baik, kita boleh rumuskan keputusan mesyuarat ini. Yang pertama ialah pembiayaan, iaitu kita akan terbitkan Islamic Convertible Security untuk dana ekspansi kilang kita. Yang kedua, kita buat penstrukturan, iaitu kita laksanakan debt restructuring dan juga teknik divestment pada unit yang tidak untung.
Okey, saya akan pastikan semua dokumentasi kontrak mematuhi standard syariah yang ditetapkan. Bagus. Keputusan ini penting bagi memastikan kelestarian syarikat kita. Saya mahu CFO dan juga financial analyst siapkan laporan terperinci untuk tindakan segera. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama.